Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sehat semua noh. Pagi-pagi ni Cikgu Tempur nak buat konten sikit pasal ternakkan arnab Cikgu Tempur. Cikgu Tempur baru ambil. Jom tengok. Cikgu nak perkenalkan arnab yang baru cikgu ambil ni, yang jenis bakar New Zealand White. Jom saksikan. Okey, ni adalah kandang arnab yang sementara cikgu buat lah. Sebabnya lah ni kandang yang akan cikgu buat belum siap lagi. Jom cikgu kenalkan sekok-sekok yang cikgu beli baru ni lah. Okey, yang ni jantan. Umur lebih kurang dalam 4 bulan lebih dah. 4 bulan lebih. Okey, yang ni 2 ekor betina tapi umur dalam 2 bulan ke 3 bulan gitulah. Okey, dan ini jantan pun sama. Tua sikit pada muda sikit pada yang jantan hak awal tadi. Dan ni pun betina. Jadi Cikgu Tempur ni baru saja nak mula ternak balik. Dulu Cikgu Tempur dah bela dah dulu. Ni adalah tempat sementara je ni. Cikgu nak transit sat. Dan tak lagi cikgu tunjuk tempat yang sepatutnya cikgu buat untuk ternakan arnab cikgu. Sebenarnya sebelum ni kalau rakan-rakan YouTube pernah tengok channel Cikgu Tempur, dulu Cikgu Tempur pernah bela arnab. Tapi oleh kerana tekanan masa dan juga masalah dari segi dari segi teknikal, cikgu stop je bela arnab. Bukan apa, cikgu bela arnab ni hanyalah sekadar hobi Cikgu Tempur untuk anak-anak Cikgu Tempur. Okey, untuk menternak arnab ni secara kecil-kecilan. Cumanya arnab yang Cikgu Tempur yang bela untuk kali ni banyak kepada arnab pedaging, iaitu New Zealand White. Sebelum ni Cikgu Tempur ada bela banyak Angora, cikgu pernah bela arnab lion head. Lepas tu apa nama yang bulu licin tu cikgu pun lupa dah arnab-arnab ni. Jadi mungkin di dalam rakan-rakan YouTube pernah bela arnab dan mungkin boleh dapat berkongsi idea dan juga cara ternakan yang cikgu cuba buat untuk ternakan arnab ni. Okey. Untuk ketahuan semua juga, arnab New Zealand White yang cikgu beli ni, cikgu beli di kampung Bukit Ladah. Dia memang menternak arnab di sekitar Cenor Pahang. Okey, dan juga membekalkan arnab ke seluruh Malaysia lah. Pemakanan yang cikgu sekarang buat, cikgu memang dulu cikgu menggunakan dedak FFM. Dedak FFM kambing. Sebenarnya dari segi pemakanan arnab ni memang mudah, dan juga cikgu rasa memang pengalaman Cikgu Tempur sebelum ni memang bela arnab ni mudah. Cuma mungkin dari segi aspek pasaran dan juga dari segi aspek jualan tu mungkin sukar sedikit. Ini adalah hobi Cikgu Tempur. Dan untuk pengetahuan semua juga, Cikgu Tempur sekarang ni memang menggunakan dedak jenis FFM, jenis kambing. Allah, cikgu bela kambing, jadi cikgu pun fikir alang-alang dah bagi dedak kambing ni, cikgu bagilah dedak arnab ni sekali. Jadinya cikgu menggunakan dedak FFM jenis kambing. Dan pasal apa cikgu guna dedak FFM kambing tu? Sebab lebih jimat lah. Dia lebih jimat berbanding dedak FFM yang jenis untuk bagi makan arnab. Setakat ni alhamdulillah memang cantik tumbuh besaran dia, dan juga dari segi aspek lain cikgu juga bagi tumbuhan hijau lah. Daun mulberry, daun orang kata apa, rumput Israel dan sebagainya. Jadi alhamdulillah memang masih lagi terkawal lah, dan insyaAllah kita pantau dia daripada awal ni. Tengok dari segi tinja dia, dari segi mood dia. Kita boleh kena pasti bila kita ternak arnab ni. Ambil arnab 5 ekor ni, dia ada masalah kulit sikit. Tapi cikgu dah bagi ubat 3 serangkai. Dah okey sikit lah. Cuma sekarang ni cikgu duk perhati jugalah, takut ada lagi yang masih boleh menyebabkan dia tak selesa dan sebagainya. Okey, ni adalah kawasan Cikgu Tempur untuk sementara waktu ni. Ni sangkat lama Cikgu Tempur, dan ada lagi 5 biji sangkat lama dulu. Jom
Cikgu nak tunjukkan tempat yang akan cikgu buat kandang arnab secara official. Jom. Tu dia. Ni cikgu dah buat dah. Setakat ni baru orang kata 20%. Allah, jatuh lupa nak kunci. Angin kuat semalam. Tu dia. Cikgu buat sendiri je ni. Nanti ni cikgu buat pisang sikat. Nanti cikgu akan bawa turun lagi sebelah sini sikit dalam 4 kaki lah. Untuk takut tempiah. Ni dia cikgu buat tempat kandang arnab cikgu tempur untuk tujuan breeding dan juga untuk pedaging cikgu tempur arnab New Zealand White. Tu dia, jatuh ni asal angin kuat semalam, lupa nak kunci. Baru buat semalam, hari Sabtu semalam. Okey, tu dia. Cikgu gunakan tiang 4x4 dan C channel lah, sebabnya lebih tahan dan juga sesuai dengan keadaan tanah pasir di kawasan cikgu tempur ni. Ni dia. Cikgu buka 10 kali 26. 10 kali 26. Okey, 10 kali 26. Panjang dia. Luas juga ni. Ni cikgu plan nak buat tempat ayam dengan itik belakang ni. Okey, alhamdulillah. Tu dia. Pengetahuan semua juga, 5 ekor ni adalah permulaan untuk cikgu tempur memulakan ternakan arnab secara komersial, insya-Allah. Cumanya untuk komersial lebih besar-besar tu taklah besar-besar sangat. Mula-mulanya untuk hobi, dan mungkin insya-Allah kita cuba penambah biakkan dari segi bakar daging yang mungkin lebih efektif untuk cikgu tempur, sebabnya cikgu tempur suka mencari sumber protein yang kita buat sendiri. Okey, dan juga mungkin cikgu tempur boleh cari anak-anak bakar perhiasan dan sebagainya. Sebabnya dulu cikgu pernah buat bakar-bakar hiasan ni. Tapi sebenarnya untuk permintaan arnab di Pahang ni masih lagi kurang tarikan. Jadi kita akan buat arnab pedaging dululah. Mungkin cikgu buat anak perak ke, kan? Anak sate arnab ke. Memang terbaik. Okey. So, inilah dia kawasan yang akan cikgu tempur buat untuk ternakan arnab cikgu tempur. Kita buat sendiri, kita buat pelan-pelan. Selagi daya kita buat tak larat, kita berhenti sat. Esok sambung pula lagu tu lah. Cara hidup cikgu tempur, buat pelan-pelan. Yang penting ada peningkatan, ada upgrading dalam hidup kita. Ada yang tanya-tanya pasal apa cikgu gunakan dedak FFM jenis kambing. Sebab yang pertama dia lebih murah. Yang kedua, cikgu dah bagi pada biri-biri cikgu tempur. Alang-alang dah bagi benda yang sama, cikgu gunakan dedak arnab ni. Dan cikgu juga buat survey di ternakan arnab di kawasan sini. Ramai mereka menggunakan dedak arnab ni, dedak kambing ni, bibi ni, untuk diberikan kepada dedak arnab. Jadi 5 ekor ni merupakan permulaan bagi ternakan cikgu tempur. Doakan supaya cikgu lebih berjaya dalam dunia ternakan. Dan sebab apa cikgu gunakan belah arnab ni? Sebab mungkin anak-anak cikgu depa ni nak bagi impresi kasih sayang terhadap haiwan yang depa bela ni. Okey. Jadi setakat ini saja untuk informasi tentang 5 ekor ternakan arnab cikgu tempur bakar jenis New Zealand White. Okey, bakar New Zealand White. Dan jangan lupa terus support cikgu di channel Cikgu Tempur. Janji, share, komen dan terus support Cikgu Tempur. Salam jumpa lagi di episod yang akan datang. Mungkin berkaitan dengan benda-benda lain pula. Tetapi apa yang Cikgu Tempur buat ni, semuanya daripada Cikgu Tempur. Cikgu buat, cikgu bina dan cikgu usahakan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Yes.